Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami pelajar daripada IC 220 Sarjana Muda Pengusaha Halal UiTM akan melakukan aktiviti gotong royong di Surau Al-Azhar Seksyen 2 Shah Alam di bawah projek Kumpul Pahala yang diamanahkan oleh Ustaz Salahuddin. Jadi korang semua dah ready ke? Ready! Jom! Siang malam, alunan suara burung turun menyanyi, zikir tidak henti, lunak di ukir seni, halus menghiasi persada alam ini, hidup tidak mati, bangkit segar seirama, luruskan rentak safnya, riuh rendang basah lidah, kalam wahyu mewangi. Yang dicemari, masihkah punya bicara menjalinkan yang terpisah, semarak terus berusaha, pastinya ia akan berjaya. Yang anda semua tengok, kita tengah melakukan bahagian dalam surau dan bahagian teori kita dah selesai dan bahagian duduk pun kita dah selesai. InsyaAllah sekarang kita akan selesaikan bahagian dalam. Salah suci mewangikan taman yang dicemari.
wabarakatuh. Jadi alhamdulillah selesai sudah program kubur bahagia kami bersama dengan pihak surau Al-Azhar. Jadi saya bagi mewakili kumpulan IC 220 di bawah projek kubur bahagia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada AJK Surau Abang Man. Jadi tidak eloklah jika saya tidak memberi sedikit semangat kepada mereka. Jadi dengan itu saya menyerahkan sedikit sebanyak semangat kepada Abang Man. Jadi saya berharap dengan semangat yang Abang Man bagi dapat memeriahkan lagi program-program yang akan datang, dan juga di samping itu dapat menjalinkan hubungan yang baik di antara pihak-pihak UiTM selepas ini. Mungkin akan banyak program lagi yang akan kami buat dengan insya-Allah. Mungkin Abang Man boleh bagi sepatah program itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada pelajar daripada Property Kesan Halal. Kami bersama-sama untuk bekerjasama untuk program kumpul pahala. Dan terima kasih semoga usaha kalian semua diberkati dan dirahmati Allah SWT, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi lah untuk program-program yang akan datang. So jangan sering lah untuk datang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Tugas kami dah selesai. Tiga, dua, satu. Tahan sikit. Oh, let's see. Charles. Begitu jadi masuk. Sekarang berapa 6? 6. 6.